Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlina binti Domat akan berkongsi satu alat yang sangat berguna untuk menjadikan sesi pengajaran kita lebih seronok, iaitu Quizzes. Video ini khas untuk guru-guru yang ingin meningkatkan lagi pelibatan murid di dalam kelas. Quizzes merupakan sebuah platform quiz dalam talian yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif dan seronok, di mana guru-guru boleh mencipta, mengubah suai dan melaksanakan kuis berbentuk permainan, sama ada secara langsung di dalam kelas atau diberikan sebagai tugasan kepada para pelajar. Di dalam Quizzes terdapat beberapa ciri utama, seperti yang pertama adalah penilaian ataupun assessment, di mana guru-guru boleh menghasilkan kuis berbentuk pilihan berganda, benar palsu, isi tempat kosong dan sebagainya. Pada penilaian ini, buku menyediakan leaderboard untuk mencetuskan semangat pelajar, lalu membalas yang segera paparan prestasi pelajar berjana secara automatik. Bagi ciri utama yang kedua pula adalah pengajaran interaktif ataupun lesson, yang di mana ia lebih dinamik dan visual dengan hasil gabungan antara PowerPoint yang merupakan isi kandungan pembelajaran dan juga kuis. Sekarang saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu bagaimana membuat kuis sendiri menggunakan Quizzes. Okey, pertama, guru-guru boleh pergi ke Google dan type Quizzes. Kemudian kita pilih yang ini. Okey, bagi cikgu-cikgu yang telah mempunyai akaun Quizzes, cikgu-cikgu boleh terus tekan kepada login. Tapi bagi cikgu-cikgu yang tiada akaun ataupun belum daftar, boleh tekan pada button sign up ini. Dan cikgu-cikgu juga boleh boleh daftar ataupun sign up menggunakan akaun Gmail, email dan sebagainya lah. Disebabkan saya telah mempunyai akaun Quizzes, kita terus kepada login. Setelah cikgu-cikgu semua berjaya mendaftarkan diri ataupun login ke web Quizzes ini, skrin cikgu-cikgu akan dipaparkan seperti ini. Kemudian cikgu boleh pergi kepada sebelah kanan dan tekan kepada bahagian dashboard, dan skrin akan memaparkan seperti ini. Kemudian cikgu-cikgu boleh tekan pada button create a quiz. Macam seperti yang saya katakan pada awal video tadi, Quizzes mempunyai dua ciri, iaitu assessment, iaitu penilaian, dan lesson, pembelajaran interaktif. Untuk video hari ini, kita akan menggunakan Quizzes, bagaimana menggunakan Quizzes melalui bahagian penilaian, iaitu assessment. Cikgu-cikgu boleh tekan pada bahagian ini. Setelah cikgu-cikgu tekan bahagian assessment tadi, skrin akan dipaparkan seperti inilah. Di mana dalam bahagian penilaian ini cikgu-cikgu boleh membina kuis berbentuk multiple choice, pilihan berganda, isi tempat kosong, soalan berbentuk subjektif dan sebagainya lah. Untuk kali ini saya akan membuat kuis berbentuk pilihan yang berganda. Kalau nak buat pilihan berganda, kita perlu tekan pada button ni. Skrin cikgu-cikgu akan dipaparkan seperti ini, di mana yang ni merupakan cikgu-cikgu boleh type soalan cikgu-cikgu di sini, dan 4 yang bawah ni merupakan pilihan jawapan. Contoh soalan saya,
jawapan yang pertama. Kemudian jawapan ni cikgu letaklah jawapan yang sesuai dengan soalan yang diberi. Setelah cikgu siap menulis jawapan bagi keempat pilihan jawapan, itu cikgu perlulah membuat pilihan sama ada dia merupakan single correct answer ataupun pilihan jawapan yang betul adalah satu. Kalau satu, tekan single correct answer dan tekanlah jawapan yang mana betul. Kalau yang betul, apakah masuk nun sakinah, huruf nun yang tidak berbaris atau dikenali sebagai nun mati. Jawapan yang betul. Kemudian kita telah siap. Tekan pada button save question. Untuk soalan seterusnya, cikgu boleh tekan pada bahagian add question pada button ni lah. Tekan lagi multiple choice. Untuk soalan yang kedua, dan cikgu boleh ulang langkah dan step yang sama macam tadi. Setelah cikgu siap masukkan soalan dan pilihan jawapan, katakanlah kalau cikgu nak pilihan jawapan tu ada 5, cikgu cuma perlu klik pada button simbol tambah ni lah untuk tambah pilihan jawapan yang 5. Tapi untuk saya nak 4 pilihan jawapan je, so tak payah letak ni, kita buang balik. Untuk jawapan yang ni, saya telah membuat pilihan untuk menetapkan jawapan yang pelbagai, iaitu 2 jawapan yang betul. Untuk itu cikgu perlu menekan pada button di bawah ni lah yang menunjukkan multiple correct answers. Jawapannya ini dan ini. Kemudian tekan lagi sekali pada save question. Untuk paparan ni merupakan antara soalan-soalan yang telah cikgu bina. Kalau cikgu nak bina soalan lagi, just tekan pada button ni lah. Button ni ataupun ni sama je. Kalau cikgu nak buat 5 soalan, 10 soalan, 30 soalan pun sama je langkahnya. Kemudian katakanlah kalau macam contoh soalan ni, soalan pertama cikgu ada typo. Cikgu boleh tekan pada button edit untuk kita edit baliklah typo tadi. Dan kalau cikgu rasa macam nak tukar soalan lah, ataupun tak naklah soalan ni, tak nak letak dalam kuis kan, cikgu boleh tekan pada simbol ni, simbol tosapan. Cikgu boleh buang soalan ni. Dan setelah selesai kesemua soalan yang cikgu nak bina, cikgu boleh pergi pada bahagian atas ni, pada bahagian yang pertama, tekan pada bahagian button setting. Cikgu boleh letaklah nama kuis ni apa. Contoh macam saya tadi berkaitan dengan, jadi saya nak namakan kuis ni mudahnya tajwid. Subjek ni apa? Subjek Bibel Islam, so religious studies. Untuk grade ni, katakanlah dia 9 grade contohlah kan, untuk bahasa. So visibility public. Add cover image ni maksudnya kalau cikgu nak letak gambar lah untuk muka depan quiz, bolehlah tekan button save ataupun simpan. Kemudian cikgu boleh tekan pada button ni pula, preview dia. Ini adalah contoh paparan untuk dari sisi pandangan pelajar-pelajar kita lah. Next, begini nanti macam mana proses kuis ni dijalankan. Pada bahagian ni, cikgu juga boleh tetapkan untuk satu soalan ni nak berapa saat, berapa second cikgu nak tayangkan kepada para pelajar. Cikgu pula boleh tentukan satu
soalan nak bagi berapa markah dekat para pelajar. Katakanlah saya pilih 1. Okey, cikgu barulah boleh tekan pada button publish. Button ni je. Okey, nanti akan dipaparkan seperti ini. Langkah seterusnya, cikgu boleh tekan pada button start now. Start ni kalau cikgu nak terus nak buat kuis tu lah. Tapi kalau sekiranya cikgu nak buat bagi tugasan, boleh tekan pada bahagian assign. Langkah seterusnya, cikgu boleh. Okay, ini merupakan paparan yang terakhir selepas sesi kuis telah tamat. Okay, cikgu dapat lihat analisis para pelajar yang telah dijana secara automatik.